Bila korang tanya harga dekat kedai cat rim berapa, kalau dia cakap 150 ke 200, korang boleh sangat buat dekat kedai tu. Sebab apa aku rasa korang boleh spray dengan harga tu? Sebab macam aku pergi beli 2 undercoat, 2 warna yang aku nak tembak dengan 2 clear, campur dengan sandpaper, dengan berus nak tonyok, dengan kain, dah kat situ pun RM85. Lepas tu nak pergi cabut tayar, satu rim cabut tayar RM10, 2 dah RM20. Tak, kalau kau duduk dekat tempat yang RM5 dia charge pun dah RM10 kat situ. Tapi aku duduk kawasan yang memang dia akan charge RM10 untuk satu rim, 2 rim dah RM20 kat situ dah. Lepas dah siap cat, nanti aku kena bawa tayar dengan rim ni pergi pasang balik. Okey, itu dah RM20 kat situ, dah RM120. Jangan lupa kalau orang yang gosok, korang memang kena luang masa gosok betul-betul, baru korang boleh dapatkan satu hasil yang sempurna. Kalau tak gosok, korang nak cepat, korang kena beli paint removal, satu tin RM20 paling murah yang Tiger brand dekat hardware tu. Kalau korang beli kat TikTok semua 30 lebih. Sebab apa? Sebab yang tu semua yang betul-betul apa yang korang nampak dia berbuih-buih keluar, yang betul-betul bersih tu dah RM30 kat situ. Walaupun kau tak pakai habis, kau kena keluar RM30 nak beli. Kat situ dah RM155. Ini belum kira lagi cuaca. Kalau cuaca cun, memang cun. Kalau kau tembak dekat luar, kalau kau tak ada shade, kau tak ada tempat yang shading, kalau kau tembak kat luar, nanti kalau salah tembak ke, kau nak gosok, itu pun kena kira juga. Dan kalau kau tak gosok betul-betul, kau tak buang cat betul-betul pun, boleh jadi cat tak cantik, tak macam yang kedai. Kalau kedai, dia akan buat dengan cara yang cun. Orang yang mengecat ni, dia tahu apa yang dia buat. Dia akan pakai gun, rata, cantik. Kalau ada berbuih ke, ada cacat ke, dia akan betulkan, akan bagi warna yang kau nak puas hati. Jadi ini semua adalah untuk peringatan orang-orang yang tak pandai buka dan juga nak memandai-mandai buka. Jangan, okay? Tak pernah spray, jangan cuba-cuba spray. It's just the same. Kau baik hantar kat kedai saja. Ini adalah pengiraan tambahan. Kalau korang bernasib kurang baik, macam ni lah, dapat sepulak saman parking majlis, itu RM10. Sekarang yang mana rasa terpaling pengecat daripada bengkel yang mengecat kat luar? Sila masuk dalam komen. Hadirkan diri anda. Dan akhir sekali, respect kepada orang yang buka macam aku ni sendiri, dan dia boleh tembak cun-cun melecun dan juga cantik kemas bila pasang kat motor tu macam rim tu baru beli. Korang nak tengok hasil dia? Nanti aku akan upload.